Seterusnya nombor 2, Raja berikut menunjukkan sebuah segitiga sama kaki. Namakan sudut J. Okey, dia nak namakan sudut ni. Baik, darjah 4 kita belajar sudut tirus, sudut cakar, sudut tegak. Okey, sudut tirus dia kurang daripada 90. Kalau cakar lebih 90 darjah. Okey, boleh? Okey, so itu yang mudah tu. Sebelum mendengar nanti awak akan belajar sudut pelengkap, sudut penggenap, sudut konjugat. Okey, so cakar di antara 90 hingga 180 darjah. Okey, so jawapannya ialah, okey, kena faham sudutnya macam tu kan. Kita kena pasti sudut tegak macam mana. Ni tegak. So cikgu buat kat sini. Kalau tegak macam tu 90. Jadi yang kita nak cari garis yang ini. Ni sudut yang ini. Maknanya dia kurang daripada tiang warna biru ni. Jadi maknanya kurang daripada 90 darjah. So jawapannya ialah sudut tirus. Okay, alright.